arak tu. Awak meniaga arak, awak kena bayar cukai daripada kerajaan Umar. Dan riwayat ini disebut oleh Imam Ahmad sebagai jayyid, sanadnya bagus. Dalam erti kata lain, Umar ambil cukai arak daripada non-Muslim. Itu ada riwayat. Di atas mazhab ini, bermaksud non-Muslim di bawah pemerintahan negara Islam, mereka boleh ada hak mereka punya, boleh minum arak mereka, yang tak boleh minum orang Muslim, boleh juga berjudi sesama mereka. Pekerjaan. Sebab kalau kita tutup pusat judi ataupun kedai arak, memang kena tutup. Tapi cara tu, lepas kita tutup, dia nak pergi kerja kat mana? Dengan puluhan ribu yang ada kat situ, di mana tempat kerja dia buat? Mereka kerja tu haram tak? Ini bukan bincang pasal isu haram, tapi cara kerangka perubahan zaman sekarang tu macam mana? Pekerjaan. Sebab kalau Kenapa mufti selama ni tidak mengharamkan judi? Hanya pemerintahan parti ini sahaja yang mengharamkan judi. Itu untuk dengar elok saya nak jawab. Tuan-tuan, saya nak tanya orang Perlis ni, selama ni orang Perlis anggap judi haram ke tidak? Haram ke tidak? Haram ke tidak? Adakah sesiapa yang menyatakan judi halal di kalangan siapa yang mengajak? Ada kita kata? Judi haram. Dan memang kita mengharamkannya. Allah yang mengharamkan. Menyatakan seseorang tidak mengharamkan judi, dalam erti kata syarak, bererti dia mengkafirkan orang itu. Kerana awak kata awak telah menghalalkan zina. Menghalalkan zina kafir. Mengharamkan judi, menghalalkan judi kafir. Judi tidak pernah siapa yang menyatakan judi itu halal. Ia haram. Ada tak undang-undang di dalam negeri ini yang mengambil tindakan kepada orang yang main judi? Ada tak? Di kalangan orang Islam? Ada enakmen syariah. Siapa orang Islam yang terlibat dengan judi ataupun terlibat dengan minum arak, ada enactmentnya dan ada undang-undang. Sebab itu kalau orang pergi ke kedai toto judi itu, dia tulis orang Islam tidak dibenarkan. Betul tak? Melainkan Mamat pakai topi keledar tu, dia mengaku dia siam. Itu cerita lain. Dia yang mengaku. Artinya, di dalam negeri ini, judi diharamkan ataupun tidak pada orang Islam? Hatta untuk diharamkan tak? Haramlah. Labu haram. Cumanya timbul, adakah judi juga patut diharamkan kepada orang bukan Islam? Itu yang timbul. Arak di Langkawi ada. Saya tak tahu siapa di Langkawi. Siapa yang perintah Langkawi. Adakah dengan adanya arak itu berarti awak kata arak halal? Tak. Awak akan kata itu arak untuk non-Muslim. Tak ada siapa kata halal. Para ulama ada dua pendapat sekurang-kurang dalam hal ni. Pendapat yang pertama, jumhur. Itu pun taklah begitu jumhur kata tak payah bagi juga kepada non-Muslim. Tetapi, sekali lagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi is the largest mazhab in Muslim world. Sekarang ni. Tak apalah. Mazhab Hanafi. Mereka berpendapat arak. Tuan-tuan dengar elok-elok. Hatta makanan orang bukan Islam, termasuklah khinzir ke apa, makanan mereka, ialah bagi mereka itu mal mutakawim. Maksudnya apa? Bagi mereka itu ialah harta yang ada nilai pada orang bukan Islam. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang yang bukan Islam pegang arak, dia beli 1,000, 2,000,
Kita pergi masuk rumah dia, kita pergi pecahkan. Kena ganti. Walaupun kita tak minum, tapi itu untuk dia, harta dia. Memang ada. Itu pandangan mereka. Apa alasan mereka? Alasan mereka kerana ada riwayat daripada Suwaid bin Ghafalah yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Amwal, meriwayatkan tentang Sayyidina Umar ditanya oleh Bilal. Sayyidina Umar, Bilal pertikaikan kerana wakil-wakil pegawai-pegawai kerajaan pada zaman Sayyidina Umar ni mengambil babi, khinzir dan juga arak ni sebagai cukai. Umar kata tak boleh. Jangan ambil arak sebagai cukai, tapi ambil harganya. Unsur. Maksudnya charge, kerajaan charge cukai arak tu. Awak meniaga arak, awak kena bayar cukai dia pada kerajaan Umar. Dan riwayat ini disebut oleh Imam Ahmad sebagai jayyid, sanadnya bagus. Dalam erti kata lain, Umar ambil cukai arak daripada non-Muslim. Itu ada riwayat. Di atas mazhab ini, bermaksud non-Muslim di bawah pemerintahan negara Islam, mereka boleh ada hak mereka punya, boleh minum arak mereka, yang tak boleh minum orang Muslim, boleh juga berjudi sesama mereka. Itu hak mereka. Kalau awak nak pakai pandangan satu lagi, nak hapuskan semua judi. Saya masa dia hapus, saya juga mengalu-alukan. Baguslah saya kata, non-Muslim pun tak payah ada judi. Tetapi, itu bukan qat'i agama. Itu satu pilihan yang pemerintah boleh buat. Cuma kalau awak nak memerintah Malaysia, awak boleh bubuh manifesto. Kami jika memerintah sama sekali tidak akan membenarkan arak dan judi kepada non-Muslim dalam negara ni. Agak-agak mereka berani tak letak dalam manifesto. Tuan-tuan, agak mereka berani tak? Mereka takkan letak. Dan mereka takkan buat. Adakah ketika itu berarti awak telah menghalalkan judi dan awak telah menghalalkan arak? Seperti mana di negeri-negeri yang sebahagian awak juga memerintah, ada juga judi, ada juga arak. Itu untuk non-Muslim. Kalau kita nak pergi, non-Muslim pun tak boleh, it's okay. Kalau kerajaan berkuat-kuat, tapi dalam dunia ni, pemerintahan dalam masyarakat yang rencam dan majmuk dalam kita, agak sukarlah. Maka jangan kata mufti Perlis tak haramkan judi. Dan kemudian tindakan mengharamkan di sudut pentadbiran dan dun itu bukan pejabat mufti. Itu pejabat Sabah. Pejabat menteri. Sebahagian negeri lain mereka tanya saya. Hang tanya negeri hang sendiri. Jangan tanya aku. Sebab itu saya kata, ini adalah masalah dunia Muslim. Berpolitik tapi tidak cerdik. Tak faham apa yang dia kata. Adakah dia ingat di dalam negara ini orang menghalalkan tak menghalalkan judi? Tak ada. Dia kata ada kawan dia main judi. Itu. Tuan-tuan, pemerintah ada hal, bukan semua benda mesti pemerintah haramkan. Hatta di kalangan Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, maki hamun orang halal ke haram? Halal ke haram? Ada undang-undang tak? Siapa mengumpat dikenakan 3 tahun penjara? Ada? Dosa besar. Ada tak? Bukan semua dosa dihukum oleh pemerintah. Tetapi pemerintahan, seperti mana yang saya sebut. The first speech of our prophet, apabila sampai ke Madinah, ayyuhan nas. Ni semua orang duk dengar. Nak tahu ni orang yang first Nabi yang datang yang mendakwa Nabi ni. Ya orang Madinah dah terima. Abdullah bin Salam kata, aku tengok, aku lihat wajahnya bukan seorang pendusta. Abdullah bin Salam Yahudi. Dan aku dengar kata Abdullah bin Salam, ini ucapan dia petaka rakyat Madinah. Ayyuhan nas ifshus salam.
wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Ini ucapan dasar dia yang pertama. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Salam bukan saja assalamualaikum, maksudnya sebarkan security, keamanan dalam negara. Sekarang kita ada keamanan, keamanan kehidupan, keamanan rakyat, food security, keamanan makanan. Ifshus salam, sebarkan salam, sebarkan kesejahteraan. Itu tujuan pemerintah negara Islam. Kau nak buat Islam. Wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Nabi tak kata, wahai manusia, saya memerintah, siapa mencuri, saya bersedia untuk potong tangan. No. Itu hanya orang yang tak tahu dalam politik Islam saja memulakan lafaz itu. Nabi kata, sebarkan salam, beri orang makan, wasilul arham, hubungkan silaturahim, masukkan, kuatkan hubungan kekeluargaan. Kerana negara nak dibina, mesti sistem kekeluargaan kuat. Kekeluargaan lemah, negara akan masalah. Family kena kuat, kinship kena kuat. Bukan awak talakkan dia 3. Awak mesti kuatkan family. Wasallu wan nasu niyam, dan kemudian kamu salat ketika orang tidur. Maksudnya semua orang ada kejujuran hubungan dengan Allah. Qiyamul lail, salat malam, jujur dalam ibadah. Tadkhulu jannata bisalam, kamu masuk syurga dengan sejahtera. Itu politik Nabi SAW. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. The first speech sampai Madinah, Nabi tak bagi warning. Saya memerintah, saya nak pastikan semua orang ni jangan siapa pun tinggalkan solat. Walaupun itu betul, tapi itu ucapan pendakwah. Tapi yang Nabi ucap yang awal itu ucapan orang yang nak memerintah. Pendakwah cakap, tu imam cakap, pemerintah dia tak cakap benda ni. Macam saya sebut, kalau kerajaan madani, tapi pergi buat majlis baca Quran, khatam Quran atas kereta api daripada Kuala Lumpur ke Hak Nyai. Apa benda ni? Di mana madaninya? Itu tidak membangunkan, itu kan kerja pemerintah. Itu bagi ke NGO. Kerajaan buat fiqh parlimen, kerajaan buat fiqh banjir, kerajaan buat fiqh pengurusan audit, itu fiqh yang banyak. Fiqh Muslim dan non-Muslim, fiqh jalan raya, itu kerajaan. Jadi, menjawab soalan ni, panjang boleh. Adakah kita mengharamkan judi sebelum ni? Haram atau tak? Haram. Yang dibuat itu mengharamkan kepada orang bukan Islam. Bolehlah, di atas satu pandangan. Saya pun setuju hari itu. Saya kata okey, bagus. Tapi itu kan berarti sebelum ni semua orang Islam dibenarkan berjudi. Ada undang-undang, tak boleh berjudi, dia ambil tindakan. Tuan-tuan pernah dengar hadis, riwayat yang kita baca. Sayyidina Umar apabila berjalan membuat lawatan ke Madinah pada waktu malam dengan Abdul Rahman bin Auf. Dia sampai ke rumah. Satu rumah, dia dengar rumah itu ada bising. Dia kata, Umar kata, di dalam rumah ni, riwayat dalam Al-Muwatta Imam Malik menyatakan bahawa dalam rumah ni mereka sedang minum arak. Dia tanya pendapat Abdul Rahman bin Auf, dia sebagai khalifah. Apa patut kita buat? Abdul Rahman Auf kata, aku berpendapat, qad ataina ma nahallahu an wala tajassasu. Aku berpendapat kita telah mendatangi apa yang Allah haramkan, iaitu jangan kamu mengintip. Itu personal life orang. Pemerintah Islam dia tak mengintip. Itu kan kerja dia pergi cek kereta satu persatu, tengok IC orang. Itu bukan kereta dia. Memberikan keselamatan awam. Sebab tu kena faham siasah. Bila orang kata, hang tak faham politik. Politik apa yang hang faham? Nabi telah mengasaskan siasah yang jelas dalam masalah ini. Itu bahagian pemerintah, itu bahagian pendakwah, itu bahagian tu imam.